Sangat terkejut. Anda ingat gemuk sikit ni cuma buat baju nampak tak cantik di cermin? Salah besar. Kajian terbaru dari UK membongkar satu rahsia seram. Obesiti sebenarnya adalah baucer penyakit beli satu percuma satu. Dan statistik menunjukkan setiap 2 orang, seorang pasti akan terkena jerat ini. Dengar sini. Asalkan BMI anda melebihi angka 30, lemak di badan anda akan bertukar menjadi pembunuh bersiri yang mengganas. Ia boleh menarik sehingga 61 kombinasi penyakit kronik untuk menyerang anda serentak. Contohnya, penyakit gout datang berpakej dengan berhenti nafas masa tidur, sleep apnea, atau buah pinggang kronik terus melekat dengan kencing manis. Sekali gemuk, hancur semua. Seluruh tubuh anda sedang menjerit menahan keradangan. Tapi, jangan putus asa. Kajian yang sama mendapati jika anda berjaya turunkan BMI sebanyak 4.5 sahaja, ya, sikit saja, ia ibarat memotong sumbu bom. Ia serta-merta menurunkan risiko anda diserang penyakit buah pinggang dan sakit sendi secara mendadak. Macam mana nak tamatkan sumpahan ini? Ingat formula 3 lebih, 3 kurang. Lebih air kosong, lebih sayur dan buah, lebih bijirin penuh. Kurang minyak, kurang garam, kurang gula. Tambah pula dengan 300 minit senaman kardio yang memerah peluh setiap minggu. Membakar lemak itu bermakna anda sedang menyambung nyamuk anda sendiri. Jangan biarkan lemak menentukan sejauh mana masa depan anda. Malam ini juga, sarung kasut dan mulakan pergerakan. Ikuti saya. Jom rungkai formula kehidupan.